dahulu. Wan? Oh, Wan. Cepatlah buka pintu ni. Ya, kejap. Dah jumpa orangnya? Akhirnya, jumpa ke tak? Dah. Baguslah. Jumpa siapa, Aki? Aris? Ara? Kenapa tak tidur lagi? Diorang baru nak tidur. Dengar awak balik, terus bangun. Aki pergi mana? Rumah penghulu. Tadi ada mesyuarat. Ada orang curi beras dekat balai raya tu. Beras pun ada orang nak curi. Dia nak buat apa dengan beras tu, Aki? Jual lah. Dapat duit. Inilah orang panggil. Harapkan pagar. Pagar makan padi. Macam mana tu, Aki? Pagar makan padi? Adalah ceritanya. Apa dia? Cerita? Pada zaman. Lagi Aki, oi. Dah malam ni. Dah. Wan dah bising tu. Pergi tidur. Alah, Aki. Kita orang tak ngantuk lagi. Ceritalah. Ceritalah, cepat lagi. Ara nak dengar. Akhirnya, bawa budak-budak tu masuk tidur. Dah lewat ni. Ya. Nak tidur lah ni. Pada zaman dahulu. Jangan mimpi. Kenyanglah kita. Kita bagi sama rata. Tak boleh. Kecil sangat ni. Sekali ngap je dah habis. Kalau macam tu, biar aku yang ngap. Aku yang tangkap. Sudah. Aku kedua. Aku yang patut makan. Ini tak boleh jadi.
Kawan-kawan? Rusa, gajah, kerbau, monyet, kancil. Betul tu. Nasib baik aku selamatkan kau. Terima kasih, harimau. Aku balik dulu. Tunggu. Biar aku temankan. Bahaya jalan sendiri. Alah, tak apa. Aku dah biasa. Jangan. Kau tak tahu. Hutan ni ada pemburu. Tadi aku dengar harimau mengaum. Takutnya. Memanglah ada harimau tinggal dalam hutan. Macam tak biasa pula. Anak, satu hari tak nampak kau. Pergi mana? Kita dalam bahaya. Hutan kita ada pemburu. Habislah kita. Apa kita nak buat ni? Tapi jangan risau. Aku ada kawan yang boleh tolong. Siapa tu? Hai. Bangun. Anak, Kawan kau. anak. Sini kejap. Ada apa? Kenapa kau bawa harimau ke sini? Nanti habislah dia makan kita semua. Harimau ni baik. Tadi aku kena serangan buaya. Dia yang selamatkan aku. Kau tahu tak? Pagi tadi dia kejar aku. Oh, itu dia cakap. Dia nak bagi tahu kau pasal pemburu. Tapi kau lari. Habis tu nak buat apa? Kejap. Kita kena buat sesuatu pasal pemburu ni. Betul tu Arnab. Pemburu tu memang ganas. Binatang kecil ke? Besar ke? Semua dia makan. Apa kita nak buat? Kita kena meronda. Kalau nampak pemburu tu, cepat-cepat beritahu yang lain. Jadi siapa nak ikut aku? Siapa nak ikut? Cepat-cepat. Monyet. Aku ada hal. Aku pun. Kau pula kerbau. Aku tak nak. Rusa? Biar akulah pergi. Harap badan je besar. Harimau. Jom. Habislah nak kena makan. Kau lah tak nak ikut. Gajah, kau tak nak ikut aku? Apa pasal ni? Kancil, kau tahu tak? Macam mana aku nak buat ni? Makan Arnab je. Mana cukup? Gelapnya tempat ni. Macam sesat je. Takutlah harimau. Jangan-jangan ada Apa tu? pemburu. Kau tunggu sini. Biar aku tengok. Harimau, kenapa kau? Ambil kau! Rasakan! Wah! Mana mereka ni? Lamanya. Arnab dah kena makan. Habislah. Lepas ni kita pula kena makan. Janganlah. Tolong! Apa mereka? Harimau. Apa dah jadi? Pemburu serang. Pemburu dah makin dekat. Kita kena jaga-jaga. Nasib baik aku sempat halau dia tadi. Betul tu kawan-kawan. Nampaknya kita perlukan kawan-kawan lain untuk tolong meronda. Betul tu kerbau. Harimau, besok kami akan tolong kau. Aku setuju. Esok kita pergi ramai-ramai.
rasa ada pemburu. Mari kita tengok. Mesti dia dah dekat sini. Rusa. Betul ke kat sini? Betul. Mana mereka ni? Mana kena lari, ha? Terima kasih, Arnab. Sebab kau, aku makan besar malam ni. Selamat tinggal, Arnab. Ya! Harapkan paga. Paga makan padi. Kau okey tak? Mana harimau? Kata nak meronda. Rusa dengan Arnab pun tak nampak. Tolong! Tolong! Kenapa harimau? Rusa dengan Arnab dah kena tangkap dengan pemburu. Pemburu bawa pergi mana? Aku tak tahu. Habislah Rusa. Macam mana ni? Tapi... Tak ada tapi-tapi. Kita berpecah. Gajah, monyet, kancil. Kamu semua cari di pinggir sungai. Aku perlukan binatang yang gagah, berani. Kerbau. Kau ikut aku. Boleh kerbau? Baiklah. Harimau, ayo. Kita pergi belah sana. Tak jumpa apa-apa pun. Betul ke kat sini? Betul lah. Harimau yang suruh cari di pinggir sungai. Gajah! Monyet! Sini cepat! Tolonglah! Jangan! Jangan makan aku! Jangan makan aku! Arnab, ini aku, gajah. Ingatkah pemburu dah makan kau? Mana Rusa? Rusa? Rusa dah kena makan dengan harimau. Kena makan? Pembohong! Ya, betul. Aku cakap betul. Bukan kau, harimau. Meronda konon. Rupa-rupanya nak makan kita. Alah. Mana punya harimau? Mana kerbau? Kerbau. Apa kata kau jalan depan? Biar aku jaga belakang. Selalunya yang kuatlah yang kena jaga depan. Betul tak? Betul tak? Betul tu, betul. Harimau, kerbau. Nyamuk. Aku dah jumpa pemburu. Dekat ujung sungai. Betul cakap kau harimau. Dia memang ganas. Badan dia besar. Semua binatang dia makan. Tolonglah harimau. Kau je yang boleh lawan dia. Kami semua takut. Tak apa harimau. Kalau kau takut, aku ada. Kita lawan pemburu tu. Ngaum. Tu, dekat situ. Hati-hati harimau.
Mana pemburu tu? Mana? Mana? Kau tak nampak? Tengok betul-betul. Mana ada apa-apa? Bayang aku adalah... Nampak pun. Kaulah pemburu tu. Penipu. Kau nak makan kami ya? Jangan mimpilah. Memang aku nak makan kamu semua. Aku dah makan rusa. Sedap. Dan sekarang giliran kamu semua pula. Gajah! Bersedia, kancil. Jangan apa-apa kau pengikut beta! Ada hati nak makan Haji Rimba. Nah, makan! Makan! Jangan! Ngau! Tak guna! Jaga korang semua! Kalau aku Buaya! dapat, habis Oh, korang! buaya. Makanan dah sampai. Hah? Kanan? Begitulah ceritanya. Binatang semua ingat harimau nak tolong. Rupanya dia nak makan mereka semua. Bila orang dah percayakan kita buat sesuatu tu, buatlah dengan jujur. Jangan menipu. Baru orang sukakan kita. Betul tak, Ara? Ha? Tidur pula dia. Aki, tak ada ke cerita harimau yang baik? Asyik jahat je. Ada. Nak dengar? Saya pun nak dengar. Aris ni yang tak